Assalamualaikum dan salam sejahtera. Terima kasih kerana masih setia menonton siri-siri video tutorial minisite mudah. Okey, seperti yang telah saya tunjukkan pada video tutorial sebelum ini, saya menunjukkan cara bagaimana untuk integrasi atau memasang template atau reka bentuk kita sendiri ke dalam minisite mudah. Okey, template yang sebelum ni, spesifikasi template ni dia mempunyai file background, okay, header, content, background dan footer. Okay, bagaimana pula kalau template design tu dia ada background header? Okay, di bahagian header ni ada background. Okay, template berkenaan yang saya masukkan adalah seperti ini. Okay, ni header dia, tapi di belakang header dia ada background lagi. Okay, yang hijau ni, line ni, bahagian ni adalah background header. Okay, kalau tanpa background header ni, gambar header ni akan tersekat sampai sini je. So bahagian sini kosong. Okay, jadi ada sebahagian template atau reka bentuk yang mempunyai ciri-ciri seperti ini. Okay, so kalau kita kecilkan pun masih nampak ada background header. Okay, jadi background header ni amat bagus desainnya seperti ini, dan ianya serasi dengan kebanyakan resolusi monitor. Okay, so mungkin ada monitor sebahagian pengguna yang lebar, okay, widescreen. So bila pengguna berkenaan melihat minisite kita, dia akan tetap nampak background header macam ni. Okay, daripada tak ada background header ni, nanti akan nampak kosong, tak cantik. Okay, so macam mana kita nak masukkan template yang macam ni? Okay, dia hampir sama macam tutorial yang saya tunjuk sebelum ni, tapi ada sedikit kelainan lah. Okay, pertama sekali, okay, kita dah menggunakan template ni. Kita gunakan MSM template, jika tuan-tuan ingat lah. Okay, kita menggunakan MSM template. So MSM template tu telah digunakan. So bagaimana kalau kita nak buat template baru kita sendiri? Okay, pertama sekali masuk ke dalam si panel kita. Okay, seterusnya klik pada file manager. Okay, so dia akan buka page seperti ni. Kita masuk ke dalam folder reka bentuk. Okay, so kita dah gunakan MSM template ni. So kita nak buat barunya. Okay, kita perlu buat folder barulah. So kita copy the whole folder ni. Okay, MSM template ni kita klik. Seterusnya klik kanan, copy. Okay, so kita akan copy ke dalam folder public HTML dan reka bentuk juga. Okay, tapi kita rename nama file tu. So maksudnya kita namakan dia sebagai contohnya ni, design ni untuk the 58 minit. So saya nak guna nama 58 minit lah. Okay, kita copy. Okay, sudah ada folder 58 minit. Kita klik dalam 58 minit tu. So ni folder barulah. Tapi dalam folder ni, sebab kita menggunakan MSM template, so ada file-file header, background lama, footer semua. So kita boleh delete file-file ni. Okay, kita pilih semua, kita delete. Sebab kita akan gunakan design baru dan file barulah. So ni pun kita delete. File gambar saja kita delete. Tengok balik. Okay, so sini kita maintain lah. Kita masuk dalam folder image je kita delete. Index.html ni jangan delete. Okay, make sure masih ada file index.html lah di dalam folder image. Okay, seterusnya kita masuk semula ke dalam kita punya laman web MSM. Klik pada reka bentuk. Okay, so kita akan lihat sudah ada folder 58 minit. Okay, so dia menjadi template kosong lah. Ingat apa-apa hal sebelum kita nak buat penambahan atau pengemas kinian reka bentuk, kita mesti mengaktifkan terlebih dahulu reka bentuk berkenaan. So dalam kes ni kita nak gunakan template 58 minit. Okay, so kita aktifkan reka bentuk 58 minit ni terlebih dahulu, dan seterusnya kita tambah penetapan reka bentuk baru.
kita pilih 58 minit juga. Okey. So macam biasalah, macam template sebelum ni kita ada gunakan background body. Dalam case template ni dia tak ada background body. Dia ada background header. Tapi kita upload header dulu. Upload header. Dan kita upload background header. Bahagian background header ni yang tak ada pada tutorial sebelum ni. So untuk tutorial ni saya tunjukkan bagaimana kalau ada background header. So ni contoh background header lah. Kita upload. Background content. Browse content. Dan terakhir sekali footer. So tutup. So kita macam biasalah, selepas kita upload ke semua file, kita pilih file-file yang kita dah upload tu. Saya sengaja tak nak pilih background header ni. Saya nak tunjuk dia punya perbezaan. So ni macam biasa, kita boleh letak dulu apa-apa saiz lebar. Plus contohnya, tambah. So tuan-tuan boleh nampak kalau tak ada background header dia macam ni. Kalau kita klik halaman utama, so ni template dia lah. Dia header dia ada background content dan dia ada footer. So ada macam tak kena kita tengok template ni sebab dia tak ada background header. So saya nak tunjuk perbezaan, jadi saya buka yang baru. Saya buka pada tab baru. Kita edit balik 58 minit. Dan kita gunakan background header. Tuan-tuan boleh nampak perbezaan dia. So itulah fungsi dia ada background header. Macam kita tengok ni, dah ada background header. Ni yang tadi tak ada background header, nampak tak kena kan. Jadi itulah ada fungsi bahagian background header tu lah. Tapi ada satu lagi yang tak kena kalau tengok kat sini. Kalau tuan-tuan perasan lah, content template ni dia perlu ada background color. Sebab kat sini dia jadi kosong. Yang ni dia ada color sebab kita ada main background header. Ada color kelabu sini. Bahagian content pun background dia dah cantik, dia sampai sini background dia, tapi kat sini kosong. Maksudnya di sini kita perlu ada background color. So kita pergi kat reka bentuk, kita edit semula. Kita perlu main background color. So macam mana nak dapatkan background color ni? Walaupun ada color kelabu, kita boleh pilih-pilih sini kelabu, color warna dia, tapi mungkin tak tepat. Kita cuba test. Kan? So ni background color lah, tapi tak kena color dia. So macam mana nak dapatkan color dia sebenarnya? Trik dia macam ni. First kali kita perlu buka Adobe Photoshop. Mungkin ada cara yang lebih mudah, tapi yang saya suka gunakan adalah menggunakan Adobe Photoshop sendiri. So macam mana nak dapat color tu? Trik dia macam ni. Kita buka kita punya kita punya file grafik tadi. Contoh dia ni. Kita ambil mana-mana bahagian yang ada warna kelabu tu. Sebagai contoh di bahagian footer, ataupun header biji lah. So kita buka dia dalam Adobe Photoshop. So gambar kelabu tu adalah bahagian ni. Kalau kita tengok template tu kan, dia ada background header. So dia ada kelabu kat sini kan. So kelabu ni adalah sama untuk kelabu ni lah sebenarnya. So dekat sini color kelabu dia.
So apa kita boleh buat, kita klik pada sini bahagian ni. Okay, make sure kita tak tick only web colors ni So kita pilih so inilah color code yang kita perlukan. Okay, so kita ambil ni pilih kat sini, dia akan keluar ni. Saya ulang semula kita klik bahagian ni, color picker ni. Seterusnya kita klik kat sini, mana-mana kat sini. Okay, ini bahagian dia. So kita akan dapat color code dia. Okay, F5, F5, F5. So kita copy ni. Okay, kita edit balik 58 minit ni, template 58 minit ni. Okay, kita masukkan color tu kat sini. Okay, F5, F5, F5. Seterusnya kita kemas gini. Okay, so baru nampak color dia blend So ni color yang sebenar dia lah. Okay, so itulah basically cara untuk kita mengintegrasikan atau memasang template design kita sendiri yang mempunyai penggunaan background header dan juga background warna. Okay, untuk video yang sebelum ni, yang saya tunjukkan sebelum ni, tiada fungsi berkenaan. Okay, so yang kali ni ada fungsi berkenaan lah. Okay, okay. Sekian dulu untuk kali ini. Terima kasih kerana menonton. Assalamualaikum dan salam sejahtera.